بسم الله الرحمن الرحيم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadan, bulan yang mendidik hati untuk memberi tanpa mengharap balasan. Sedafiat memulakan program sumbangan Ramadan dengan menyantuni pelajar tahfiz Madrasah Sulaimaniyah Kingfisher melalui sumbangan bakul makanan, kerana rezeki yang dikongsi adalah rezeki yang diberkati. Dalam semangat kebersamaan Ramadan, Sedafiat turut menganjurkan majlis iftar bersama Kariyah Masjid An-Nur, Kampung Cendrakasih, mempereratkan silaturahim antara warga Sedafiat dan komuniti setempat. Dalam menghargai jasa petugas barisan hadapan, Sedafiat menyampaikan sumbangan kuih raya kepada petugas keselamatan dan kesihatan yang terus berkhidmat tanpa mengira waktu. Sumbangan ini telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan mereka dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Ramadan Kasih Sedafiat, sumbangan turut disampaikan kepada komuniti Kampung Suang Parai, merangkumi pakaian, buku, beg sekolah, mainan dan kasut bagi menceriakan kehidupan kanak-kanak serta keluarga di sana. Ramadan juga dimakmurkan dengan majlis khatam Al-Quran Sedafiat, menghidupkan bulan yang penuh keberkatan dengan bacaan dan penghayatan kalamullah. Dalam majlis iftar bersama Tuan Yang Terutama Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah, Sedafiat melakar satu lagi sejarah kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini disertakan bayaran berjumlah Rp445.600 sahaja untuk bayaran zakat perniagaan yang diwajibkan ke atas Sedafiat Sendirian Berhad bagi tahun haul 2025 kerana Allah Ta'ala. Sebuah van diserahkan kepada rumah anak yatim Al-Aman bagi memudahkan urusan harian mereka. Sumbangan wang tunai turut diberikan kepada Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Karim, Kampung Benoni dan Kompleks Latihan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis Papar. Sebagai tanda komitmen berterusan Sedafiat terhadap pembangunan ummah dan kesejahteraan komuniti. Melalui majlis Ihya Ramadan yang diadakan di Masjid Jami' As-Salam, Kampung Benoni dan Masjid Imam Haji Muhammad Yaakob Misir, Kampung Beringis, Sedafiat terus menyemai nilai keimanan serta kebersamaan dalam kalangan komuniti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sepanjang Ramadan yang lalu kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyantuni komuniti, berkongsi rezeki dan memperkukuhkan ukhuwah. Bagi pihak seluruh warga Sedafiat, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan strategik, para petugas keselamatan dan kesihatan, pihak masjid, rakan-rakan media, serta semua yang terlibat menjayakan setiap inisiatif Ramadan kami tahun ini. Sesungguhnya kejayaan Sedafiat bukan hanya sekadar diukur melalui pencapaian organisasi, tetapi melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang kita bina bersama masyarakat selama ini. Sempena dengan Syawal yang mulia ini, saya dan seluruh warga Sedafiat ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga silaturahim terus terjalin dan kita semua diberkati dengan kesihatan, kesejahteraan yang berpanjangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini Ramadan melabuhkan tirai, Syawal pula diraih. Nilai yang disemai terus mekar dalam setiap langkah kami.